hukum seorang wanita bertudung semata-mata untuk fashion dan menampakkan bentuk tubuh badan walaupun tutup aurat, seperti pelawar panjang serta pakai skirt. Baik dia pakai tudung kerana fashion, dia bukan pakai tudung ni kerana takut kepada Allah atau kerana ikut peraturan agama. Tapi fashion sekarang orang pakai tudung, dia pun pakai tudung. Jawabnya, dia terlepas daripada dosa mendedahkan aurat. Nampak? Pahala je tak ada, dah dosa dia terlepas. Maknanya lebih baik daripada tidak tutup aurat langsung. Betul tak? Dan kenapa tak ada pahala? Kerana bukan kerana Allah, tak ada pahala. Tapi dah dia pula, walaupun bukan kerana Allah, kerana passion, orang nampak ada aurat dia. Tak nampak, maka dia berdosa tak? Ni dia hanya terlepas daripada dosa. Nah, jadi lebih baik daripada tak pakai tudung. Kemudian pakai baju untuk orang nampak body dia. Syarat orang perempuan dua, syarat orang lelaki satu saja, iaitu tutup jangan nampak warna kulit. Dan ketat makruh bagi laki-laki. Perempuan dua syarat. Yang pertama, jangan nampak dalam. Macam setengah tu dia pakai kain dulu-dulu lah, tahun 80-an dia pakai baju kebaya. Baju kebaya ni nipis, belah dalam nampak pakaian dalam dia. Hukumnya haram. Nah, ni modern pula pakai baju kebaya, dia t-shirt tapi kain dia macam pukat gitu. Dia pernah tengok awek dia pakai. Kain dia macam pukat hak ayung buah anak. Nampak? Pernah tengok? Pernah? Pernah pakai? Dia budak puan dia pakai t-shirt, baju tapi jenis jarang itu, macam jaring, faham tak? Jaring. Nah, jadi dia belah dalam kulit nampak. Bukan kata kulit nampak ni, perah dia nampak. Kita boleh tengok saiz 38D, boleh nampak belakang tak? Ini bahaya. Hukumnya haram lagu tu. Ataupun dia pakai baju tak nampak dah kain gini, tapi bentuk tubuh tu nampak. Ini bahaya jugalah. Hukumnya masih lagi tidak menutup aurat. Perempuan janganlah tonjolkan bentuk tubuh. Kerana perempuan ini fitnah. Pakai biasa sudah, lawa tak apa, tapi jangan siapa nampak bentuk tubuh. Kerana orang laki-laki Allah buat jenis tak boleh tengok orang puan. Faham? Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Laki-laki ni Allah hias sangat-sangat ingin seronok kalau tengok perempuan. Kalau kita saya tak ada hal, Ustaz. Saya tengok perempuan sama macam tengok tiang api. Mu mati pucuk. Sebab Allah cipta laki-laki, dia tahu kelemahan. Betul tak? Pasal kalau laki-laki dia lemah dengan perempuan. Betul tak betul? Betul. Jadi dah saya tunjuklah, kerana perempuan ini tubuh badan dia tak sama laki-laki. Saya buat contoh sama. Perempuan ni body dia macam Ferrari, macam Lamborghini Diablo. Kita beli satu Ferrari, bayar 4 juta, kita balik rumah, takkan kita nak pergi tukar pula side mirror. Pergi Sunway tukar side mirror Ferrari, bubuh hak kacil punya side mirror. Orang kata kenapa? Kacil lawa lagi, tak boleh sabar. Sebab bila Ferrari Lamborghini, daripada depan sampai belakang, atas bawah luar dalam, semua seksi. Betul tak? Gitulah wanita. Mu tak payah tunjuklah body mu memang lawa, mu memang seksi. Orang puan tak nanti nampak punggung dia, nampak bayang je. Tok Imam balik mandi junub. Faham?